Ayuh kawan-kawan, jom kita sertai Kembara Amal Sukarelawan Misi 7. Ayo sertai Kembara Amal Sukarelawan Misi 7. Ayo sertai Kembara Amal Sukarelawan Misi 7. Jom sertai Kembara Amal Sukarelawan Misi 7. Kembara Amal Sukarelawan Misi 7 In Chiang Rai 26 mempunyai dua objektif utama. Pertama, memberi pendedahan kepada sukarelawan tentang tugasan dan keadaan sebenar dalam khidmat kemanusiaan di lapangan. Kedua, mengumpul dana sumbangan untuk disalurkan kepada penerima manfaat program. Maknanya, sukarelawan bukan hanya hadir sebagai peserta. Mereka akan belajar memahami proses, melihat keperluan sebenar, membantu pelaksanaan program dan menyaksikan bagaimana sumbangan disampaikan dengan lebih bertanggungjawab. Inilah ruang untuk membina pengalaman yang bukan hanya cantik dalam gambar, tetapi hidup dalam jiwa. Nantikan video seterusnya untuk kenali siapa penerima manfaat di program ini. Ikuti sunnah Rasulullah, itu adalah keredaannya dari Yang Maha Kuasa.